Hai guys, Assalamualaikum guys. Okay, aku ada satu benda aku nak kongsikan. Ini sekadar orang kata apa, pandangan dan juga pendapat aku lah. Okay, benda ni aku dah nampak dah lama dah sebenarnya. Cuma semenjak aku dah kahwin dan juga semenjak 3 tahun terkini, aku low-key hampir 2 tahun, lebih 2 tahun dah sebenarnya lah. Aku low-key dekat dalam media sosial. Aku luar daripada radar apa semua. Aku tak ada konten, tak ada share apa sangat dalam media sosial aku, especially aku buat video kan. Status apa pun semua sangat kurang lah. Aku sekadar komen-komen kat kawan-kawan, tengok kawan ni update kat dalam media sosial. On my own side, aku punya konten, maksud aku, apa yang aku post kat media sosial sangat kurang. Okay, ini antara beberapa benda dia lah. Kenapa kan? Satu yang aku tengok daripada dulu aku tak berapa berkenan, dan juga aku tak nak komen sebab benda-benda ni ramai kawan-kawan aku pun yang influencer apa semua buat benda ni. Tapi aku just sekadar nak beritahu ni daripada pendapat aku je lah. Aku dulu mula-mula waktu aku kahwin, aku ada juga share pasal isteri aku kan. Isteri aku, iaitu aku share kadang-kadang macam benda tu lawak. Tapi bila dah lama-lama, bukan dah lama, lepas beberapa ketika aku tengok macam tak syok benda ni. Kenapa aku nak jadikan kesilapan kecil ataupun macam benda tu macam kelakar antara aku dengan wife aku nak kongsi kat orang. Tapi sebenarnya bila kita kongsi dengan orang lain, benda tu jadi macam orang kata apa, dalam tak sengajanya kita membuka pekung ataupun merendahkan kita punya credibility ataupun keupayaan ataupun kemampuan isteri kita ataupun pasangan kita lah, suami ataupun isteri kan. Contohlah kita share macam isteri kita nak sebut McDonald, tapi dia tersebut McConnell contoh kan. Dia dengan yakinnya McConnell. Lepas tu kita share sebagai status dalam group, dalam Facebook semua kan, status. Kakak, orang lain gelak, tapi orang tu gelak kat isteri kita tu. So aku tahun pertama, 6 bulan pertama sebelum Covid apa semua tu, aku share. Lepas tu terus aku dah tak nak share dah. Sebab aku rasa macam ini aku memalukan isteri aku sebenarnya ni. Benda-benda tu tak syok sebenarnya tau. Okay, satu lagi tentang keluarga juga lah kan. Tentang bila aku dah ada anak, aku lagi lah tak ada buat apa-apa konten lah kan. Tak ada media sosial, aku tak ada interaction sangat. Lagi-lagi aku bila aku pindah Kedah ni kan, dah 3 tahun aku pindah Kedah, lagilah aku sangat berkurangan dengan media sosial aku. Lagi teruknya lah yang aku tengok dekat dalam media sosial adalah bila orang menunjukkan dia punya pendapat dalam segi orang kata apa, pendapat ataupun dia punya peribadi ataupun dia punya pegangan itu, orang kata apa, bukannya dalam segi yang positif, dia negatif. Tapi dia menormalisasikan benda tu macam ini cara aku anak-anak, suka hati aku lah apa macam tu kan. Pergi mampu lah apa. And then bagi share kat orang, benda tu memang dah teruk, tapi kau menegakkan kau punya pendirian, kau pendapat kau tu seperti ianya benda tu normal ataupun tak ada masalah. And then yang geng-geng yang follower dia ataupun siapa-siapa yang sebelum ni jenis tidak bercakap, sebab apa tidak bersuara, orang apa, dia tak ada, dia hanya pengguna biasa, tak reti nak menulis atau nak bersuara. Dan bila ada orang yang influencer ke benda yang melawan arus, menongkah arus semua ni, dia mengiyakan. Memang tak salah lah apa dia buat, okey je lah semua. Yang jenis terkinja-kinja ke apa benda yang memburukkan orang lain, tak kisahlah. Engkau memburukkan orang lain dan mempromosikan, menjadikannya sebagai satu bentuk konten. Yang lagi terkini, yang ini paling aku menyampah lah kan. Bagi aku, bukan sekadar menyampah, tapi bagi aku benda tu salah, tak elok, tak molek. Bila kau merendah-rendahkan martabat, khususnya engkau punya suami tau. Engkau bukan menegur, engkau ni non-stop dan menekan dengan kau punya hujah engkau. Walaupun kau lah dalam dari sisi yang betul, kau sepatutnya lah, baik lelaki atau perempuan, tak perlu kau kongsikan benda tu dalam media sosial. Dalam tak semena-menanya kan, kau membuka aib, membuka pekung ataupun memalukan directly kau punya pasangan kepada halayak umum. Lagi-lagi benda tu kalau kau buat konten pasal anak engkau memplekehkan diorang tau. Kau memplekehkan anak kau, family kau, mereka ni semua dalam media sosial hanya untuk kau punya konten.
Kalau konten kau berbeza, jangan share benda yang kau ni lah, cakap tentang diorang ni semua kan. Dan lagi satu, kau fikir kan, bila dengan kau punya follower, bila dengan kau punya khalayak umum, kau cukup orang kata apa, gigi lebih lembut daripada lidah, pijak semut tak mati. Tapi bila dengan keluarga kau sendiri, pasangan kau especially, oh ya Allah, naik tocang macam kau lah king, atau kau lah raja segala-galanya, raja kau lah yang paling betul. Semua orang kena ikut semua orang kena ikut dan percaya kau punya statement, kau punya bebelan lah, contohlah kan. Kalau dengan orang umum, orang awam, dengan follower, bila kau cakap dengan follower kau, oh lembutnya. Tapi bila dengan pasangan kau, oi ya Allah, garang gila. Bukan garang, garang tu kalau kau tak share tak ada masalah tau. Tapi kau share dalam umum, orang kesian gila lah pasangan kau tu bila dah kena, orang jadi tahu, oh macam ni caranya dia ni. Walaupun nampak macam gurau, tapi memanglah kita tak boleh adjust. Tapi bila kau dah kongsikan tu, maknanya kau memang jenis suka nak menunjukkan kau punya kehebatan kau lah. Sama juga contoh macam ni. Contoh kau bila kau nampak sampah sarap, contohlah dekat kat McDonald lah, contoh McDonald lagi kan, ataupun IKEA lah kan, kau nampak je sampah, kau akan angkat, kau kemaskan. Ataupun orang tertinggal barang, kau buatkan. Maksudnya dengan orang lain, dengan third party, kau tanpa disuruh, kau buat je. Kau memang tahu buat. Tapi bila dengan kau punya pasangan atau keluarga kau, wish, kau tak nak buat, kau akan bagi komen, kau akan kritik cara dia buat yang salah tu. Kau kritik kau, lepas tu kau share dalam media sosial. Bagi aku macam tak molek sebenarnya tau. Tak sopan, cukup tak molek. Macam mana teruk ataupun buruk ataupun orang kata apa, tak perfectnya pasangan kita tu ataupun keluarga kita tu, tak perlu dikongsikan dalam media sosial sebenarnya lah. Tak perlu kongsikan. Walaupun dah terrecord benda dan kau suka sebab benda tu memang akan attract attention, algorithm apa semua kan. Dan memang orang kata apa, ini sebenarnya, ini yang kau nak sebenarnya tau. Sebab kau bagi aku benda tu adalah benda yang jarang-jarang berlaku dan dapat record dalam video, mesti confirm kau akan share ni. Sebab apa? Ini menarik ni, orang lain tak pernah buat, kau share. Tapi dalam tak semena-menanya benda tu memang memalukan, kau tahu tak? Memalukan pasangan kau, memalukan keluarga kau, especially orang yang sepatutnya kita hormat. Walaupun lah antara kau dalam keluarga kau sendiri, kau rasa macam kau geram dengan dia, jangan kongsi, jangan jadikan dia sebagai konten ataupun buat jadi orang gelak. Bagi aku tak cong lah sebenarnya. Dah tu anak aku dah nak pergi taman. Aku dah janji. Dah siap bawa beg dah. Okay, itu je aku nak cakap lah. Banyak lagi sebenarnya aku nak cakap, tapi benda ni quite spontaneous lah. Okay, bye bye. Assalamualaikum.